tak Malaysia pernah ada salji? Bukan Photoshop, bukan CGI, tapi betul-betul jadi. Macam yang kita tahu, Malaysia ni terkenal dengan cuaca panas dan lembap sepanjang tahun. Tapi, percaya tak? Satu masa zaman tok, nenek moyang kita dulu, ada kawasan dekat Malaysia ni yang suhu dia turun sampai 0 darjah Celsius. Masa tu, bukan sekadar kabus tebal je, tapi ada lapisan ais juga yang terbentuk. Cameron Highlands 1975. Laporan masa tu ada tunjuk suhu jatuh mendadak dan penduduk masa tu siap nampak ais nipis atas daun dan juga rumput. Next, Gunung Kinabalu, Sabah. Salji pernah direkodkan turun beberapa kali dekat kawasan ni, termasuk tahun 1993 dan yang paling terkini adalah pada tahun 2022, kira-kira 3 tahun lepas. Seterusnya, Gunung Jerai, Kedah. Ada cerita lama kata pernah wujud frost yang buat kawasan ni nampak bersalji. Dah percaya ke belum? Dah tahu ke belum? Suhu dunia ni pun makin berubah dan walaupun salji dekat Malaysia ni memang kita rasa macam rare sikit lah, perubahan cuaca boleh je buat benda-benda pelik macam ni terjadi dekat mana-mana pun. So, jagalah alam sekitar kita lah tiba. Mana tahu satu hari nanti KL pun ada winter. Tapi kan kalau Malaysia betul-betul ada salji, apa benda pertama korang nak buat? Main salji? Pakai baju sejuk? Beli selimut? Drop komen dekat bawah. Bye!